dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang pertama. Ingat stapler-stapler yang ada di Seremban. Yang kedua, sifat stapler ni dia dibuat daripada apa? Besi. Stapler sendiri itu sifat dia besi, sifat dia keras. Dia bukan buat daripada plastik, dia bukan buat daripada kertas. Kalau stapler ni setakat jatuh, pam, ambil boleh guna lagi. Jatuh kali kedua, pam, ambil boleh guna lagi. Jatuh kali ketiga, pam, ambil boleh guna lagi. Dia tahan lasak. Jadi sifat seorang stapler ni dia mesti berjiwa besi, berjiwa kukuh, berjiwa mantap, bersemangat besi, bersemangat wajah, bukan jenis mudah futur, mudah patah semangat, mudah merajuk dalam dunia dahulu.